selamat petang kepada Cikgu Khairunisa. Terima kasih Cikgu sebab sudi meluangkan sedikit masa Cikgu untuk bersama kami pada petang ni. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan para ahli saya. Saya Cecilia, diikuti dengan rakan saya, Azhar. Saya Nur Azlia, cikgu boleh panggil saya Azlia. Diana tak dapat dengar. Sorry. Saya Dana Miranda. Cikgu boleh panggil saya Diana. Saya Sushan. Nama saya Kolesenia, cikgu boleh panggil. Okey, terlebih dahulu saya ingin berkongsikan sedikit pandangan saya lah berkenaan dengan isu-isu linguistik ni yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam pendidikan. Okey, seiring dengan peredaran zaman, bahasa Melayu berdepan dengan pelbagai cabaran terutamanya dari segi pengaruh bahasa asing. Sebagai contoh, kita sering mendengar ungkapan seperti saya akan submit assignment esok atau meeting kita akan start pada pukul 10 pagi. Situasi ini dapat menunjukkan kecenderungan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tambahan pula penggunaan bahasa Melayu pasar dan selangor juga sering digunakan dalam komunikasi. Lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja lah. Contohnya perkataan best gila ataupun aku tak layan sangat lah benda macam ni. Ianya dapat mengganggu struktur bahasa yang betul juga. Sekiranya fenomena ini tidak dikawal, ia boleh melemahkan perasaan bahasa Melayu baku lah dan dapat menjejaskan kebolehannya sebagai bahasa ilmu. Oleh itu, penting bagi kita untuk mengenal pasti dan mengatasi cabaran-cabaran ini bagi memastikan bahasa Melayu kekal relevan dan berkembang dalam dunia pendidikan. Okey, sedikit itu sajalah pendapat saya. Okey, jadi kita akan mulakan dengan segmen kita yang pertama yang diteruskan oleh Azlia. Okey, Azlia, bolehkan? Silakan. Okey, cikgu, saya akan menanyakan beberapa soalan, iaitu soalan pertama, apakah cabaran dalam pendidikan bahasa Melayu seperti dari segi kesukaran dalam kosakata dan tata bahasa? Okey, baiklah. Sebelum tu jelas ke suara saya? Jelas. Ya, cikgu, jelas. Jelas, Cikgu. Baiklah, terlebih dahulu Assalamualaikum dan selamat malam. Nama diberi Khairunisa binti Muhammad Hashimi, mesra disapa sebagai Cikgu Nisa lah. Dan saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Kapit nombor 2. Mula berkhidmat sebagai guru Bahasa Melayu pada tahun 2022. Dan saya juga merupakan alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, iaitu dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan Bahasa Melayu dengan kebujian. Jadi menjawab kepada persoalan saudari Azlia ya, yang tadi tu berkaitan dengan cabaran dalam pendidikan dari segi kesetaraan dalam kosakata dan tata bahasa. Jadi saya pergi kepada kosakata dahulu, di mana seperti kita tahu pengenalan tadi, saudari Cecilia, kita dah beritahu pengaruh bahasa asing lah yang merupakan cabaran utama dalam memantapkan bahasa Melayu pada masa kini. Jadinya, dari segi kosakata, pengaruh bahasa asing inilah merupakan salah satu yang utamalah masalah pelajar-pelajar kita. Contohnya, terdapat penggunaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain yang menyebabkan pelajar ni keliru dengan makna dan ejaan perkataan dalam bahasa Melayu. Contohnya kan ada setengah pelajar saya di mana mereka sukar untuk menterjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Jadi apabila ditanyakan tentang setengah perkataan dalam bahasa Inggeris tu, untuk mereka tukarkan kepada bahasa Melayu, mereka sukar untuk berbuat sedemikian kerana mereka tak tahu macam mana mahu menterjemahkan perkataan tersebut dalam bahasa Melayu lah kerana dah terbiasa dengan bahasa Inggeris. Jadi selain daripada bahasa asing itu, yang kedua adalah perbendaharaan ataupun istilah yang kompleks. Seperti kita tahu, banyak sahaja bidang sekarang, terdapat bidang sains, teknologi dan juga sastra lah.
Jadi setiap bidang tersebut ada istilah-istilahnya yang tertentu. Contohnya, saya bagi bidang sastra. Kita ada laras ya, banyak laras bahasa, ada pelbagai. Contohnya dalam bidang sastra, ada istilah simile yang selalu digunakan. Jadi setengah pelajar dia tidak faham apa itu simile. Padahal simile itu sama arti ataupun dapat didefinisikan sebagai peribahasa ataupun perumpamaan. Jadi istilah-istilah tertentu ini menyebabkan kesukaran pada pelajar untuk memahami kosakata lah. Jadi yang seterusnya adalah tata bahasa tadi. Jadi kalau dari segi tata bahasa adalah kesalahan dalam penggunaan penjodoh bilangan. Ramai pelajar yang saya dapati, mereka sukar untuk menggunakan penjodoh bilangan ini dengan betul. Contohnya kita ada pelbagai penjodoh bilangan betul. Ada sebatang, ada sebuah, sebentuk, sekeping dan sebagainya. Jadi mereka sering menyalahgunakan penjodoh bilangan ini kerana perbezaan dalam penggunaannya mengikut jenis-jenis benda itu berbeza. Contohnya, setengah murid tidak dapat membezakan penggunaan penjodoh bilangan terutamanya melibatkan kata nama abstrak. Jadi sebagai satu contohlah, contoh frasa. Sebagai contoh, pelbagai bentuk teguran. Pelbagai bentuk teguran, salah ke betul? Saya tanya seorang, salah ke betul? Salah. Salah, betul. Jadi kalau pelbagai bentuk teguran itu adalah salah kerana teguran itu sendiri merupakan kata nama abstrak. Kata nama abstrak ini tidak memerlukan penjodoh bilangan di hadapannya. Jadi sepatutnya bentuk itu perlulah digugurkan dan tidak perlu dibawa sekali di hadapan teguran. Faham maksud saya? Jadi sepatutnya yang betul adalah pelbagai teguran. Jadi di situ terdapatlah salah faham antara pelajar dalam menggunakan penjodoh bilangan. Setengah mereka cakap, penjodoh bilangan, semua macam boleh masuk. Ini semua perkataan boleh masuk. Tapi tidak. Ada sesetengah perkataan seperti yang saya bagi tahu tadi, kata nama lah, kata nama abstrak yang kebanyakannya tidak memerlukan penjodoh bilangan di hadapan. Jadi itu sahajalah untuk kesukaran dari segi kosakata dan tata bahasa. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nisa atas beberapa jawapan yang telah Cikgu Nisa bagikan. Seterusnya Diana Miranda akan menanyakan beberapa soalan kepada Cikgu ya. Hai Cikgu, saya nak tanya, apakah peranan guru dalam membantu pelajar untuk mengatasi masalah linguistik? Okey, baiklah. Kalau bercakap soal peranan guru ni bukan sahaja sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai pembimbing, motivator dan juga facilitator lah dalam membantu pelajar kita, terutamanya dalam menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi kalau bercakap soal peranan ni, yang pertama adalah sebagai guru sendiri, saya sangat mengesyorkan guru-guru yang di luar sana untuk memperbagaikan lagi strategi pembelajaran kosakata. Contohnya kita dapat menggunakan teknik petaminda, teknik kad imbasan dan juga permainan bahasa untuk membantu pelajar mengingati perkataan baharu. Seperti kita tahu, pelajar sekarang lebih banyak bermain daripada belajar, betul tak? Jadi bukanlah nak kata belajar tu lagi tak penting daripada bermain. Jadi kita perlulah memanfaatkan apa yang ada. Sebagai contohnya pelajar suka bermain. Jadi kita boleh mengajar dengan bermain. Jadi pendekatan permainan bahasa terutamanya untuk bahasa Melayu ni amatlah membantu para pelajar mengingati perkataan-perkataan baharu. Jadi selain daripada itu, kita juga perlulah menggunakan teknologi dan media dalam pengajaran ataupun orang kata memanfaatkan IT lah semaksimum yang mungkin. Contohnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, video interaktif dan laman web juga boleh membantu pelajar memahami konsep linguistik dengan lebih menarik. Dan yang terakhir,
Yang terakhir ni bagi saya sebagai pelajar yang sebagai guru, yang ini sangatlah penting untuk memastikan pelajar kita ni berminat dan tertarik untuk belajar, iaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Jadi kita sebagai guru sendiri perlulah memastikan kelas ni lebih interaktif, menyeronok supaya pelajar kita pertama tak takut, kedua tak bosan. Kalau kedua-dua ni kita tak dapat nak counter, semestinya pelajar ni macam alah, boring lah cikgu, bosan lah cikgu macam tu. Jadi kelas tu, suasana kelas tu sendiri perlulah kita sendiri sebagai guru yang menghidupkan suasana supaya pelajar ni tak takut untuk bertanya dan mencubalah untuk menggunakan bahasa yang betul. Itu sahaja. Terima kasih Cikgu untuk atas jawapan yang Cikgu kongsikan. Sekarang saya pas pada Susha. Sorry, Kolesenia. Soalan yang akan saya bacakan ini adalah berkaitan dengan kesantunan bahasa. Jadi soalannya begini, jelaskan bagaimana kesantunan berbahasa dan tidak dalam mempengaruhi pembelajaran bahasa di sekolah. Jadi berkaitan dengan kesantunan berbahasa, betul? Jadi kesantunan berbahasa ini sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak formal, ianya memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Ia bukan saja mempengaruhi kemahiran komunikasi pelajar tetapi juga membentuk sikap dan kefahaman mereka terhadap penggunaan bahasa dalam pelbagai konteks. Jadi kita pergi kepada bahasa formal dahulu. Bahasa formal ini seperti kita tahu memang ataupun biasanya digunakan dalam situasi rasmi dan juga berkaitan dengan akademik, di mana struktur ayatnya juga betul, kosakatanya baku dan nada yang lebih sopan lah. Jadi untuk kesantunan berbahasa secara formal ini terhadap pembelajaran ataupun pengajaran di sekolah, yang pertama adalah dapat membantu pelajar memahami tata bahasa dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran komunikasi secara rasmi. Contohnya, kalau di dalam kelas ada je yang kita ajar berkaitan dengan topik ataupun subtopik yang memerlukan pelajar itu membuat pembentangan. Membuat apa-apa bentuk pembentangan lah, bercakap di hadapan kelas, penulisan esei dan perbincangan akademik. Di sinilah bahasa formal itu digunakan, diterapkan. Dan yang ketiga, mempersiapkan pelajar untuk dunia profesional. Contohnya, kalau dalam peperiksaan mestilah guna bahasa formal, betul? Temu juga pun bahasa formal. Dan komunikasi kita di tempat kerja pelajar itu nanti pun menggunakan bahasa formal. Itu salah satu kepentinganlah bahasa formal apabila diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi yang seterusnya ialah kesan kesantunan berbahasa tidak formal pula di sekolah. Kita tidak hanya menekankan kepada bahasa formal semata-mata. Even kalau kalau pelajar itu bercakap dengan rakan-rakan mereka pun, tidaklah mereka 24 jam menggunakan bahasa formal kan. Jadi ada juga bahasa tidak formal yang digunakan. Jadi untuk bahasa tidak formal ini, kelebihannya adalah dapat meningkatkan keyakinan pelajar dalam komunikasi. Di mana pelajar akan lebih selesa, lebih bebas untuk berkomunikasi. Dan yang kedua, dapat membantu pembelajaran secara interaktif. Di mana kita sendiri sebagai guru tidaklah terlampau tegas dalam penggunaan bahasa. Memang bahasa itu penting, perlu kita ujarkan, perlu kita bercakap dengan betul. Tapi bahasa tidak formal juga penting dalam percakapan seharian. Contohnya dalam kelas, kita menggunakan bahasa mesra di dalam kelas. Hal ini dapat mendorong pelajar untuk lebih aktif bertanyakan soalan kepada kita. Jadi untuk implikasi terhadap penggunaan bahasa formal dan bahasa tidak formal ini, yang pertama adalah guru perlulah mendidik pelajar tentang pentingnya menyesuaikan bahasa mengikut konteks. Di mana konteks formal dan tidak formal lah. Ada masa dalam situasi tertentu menggunakan bahasa sebegini.
situasi yang lebih relax, lebih santai menggunakan bahasa begini, tidak formal. Jadi itu perlulah dididik untuk para pelajar kita. Jadi yang kedua, para pelajar juga haruslah diajar untuk menghormati pendapat orang lain dan menggunakan bahasa yang sopan dalam semua situasi. Di sini kita dapat menekankanlah kepada para pelajar bahawa setiap situasi itu ada bahasa-bahasanya yang perlu digunakan. Jadi yang ketiga, terakhir adalah guru itu sendiri perlulah menggalakkan penggunaan bahasa formal dalam pembelajaran tanpa mengabaikan kepentingan bahasa tidak formal dalam komunikasi harian. Jadi dekat sini dapat saya simpulkan bahawa bahasa formal dan bahasa tidak formal ini sama pentingnya, sama ada fungsinya juga dan tidak hanya menekankan berbahasa formal sahaja. Jadi itu sahajalah untuk kesantunan berbahasa formal dan tidak formal bagi saya. Baiklah, Cikgu, terima kasih atas jawapan. Seterusnya saya akan berikan kepada Syam. Okey, terima kasih atas informasinya. Seterusnya saya akan tanya, apakah isu semasa tentang penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat dan cara untuk memperkasa bahasa ini? Okey, baiklah. Untuk menjawab soalan tu, isu semasa berkaitan dengan bahasa, antara isu yang sering diketahui penggunaan bahasa rojak. Okay, jadi nak fokuskan tentang bahasa rojak sahaja. Jadi bahasa rojak ni banyak budak-budak ataupun pelajar-pelajar kini yang suka mencampur adukkan bahasa, mencampurkan kod dalam percakapan harian mereka. Contohnya menggunakan bahasa Inggeris, bahasa asing tadi. Kadang-kadang bahasa ibunda pun ada. Mereka campur-campur saja. Janji bunyinya sedap. Itulah bahasa rojak. Jadi bahasa rojak ni kalau kita tak kekang daripada sekarang, sudah tentulah kualiti penggunaan bahasa Melayu yang betul akan menurun. Jadinya sebagai guru ni kita perlulah mencari langkah yang proaktif lah untuk membendung masalah penggunaan bahasa rojak ni. Jadi sebelum saya pergi kepada cara untuk memperkasakan bahasa Melayu ni, boleh tak seorang dekat sini beritahu saya contoh bahasa rojak? Apa-apa saja. Mungkin Azlia tahu bahasa rojak? Ya, Cikgu. Saya akan bagi sedikit contoh untuk bahasa rojak. Kalau ada yang salah, Cikgu boleh betulkan. Okey, contoh. Okey. Contohnya macam mungkin penggunaan bahasa saya, diorang panggil I nak pergi ke shopping, macam tu, Cikgu? Ya, betul. Okay. Dekat situ kalau saya tanya kamu semua pun mesti guna bahasa rojak juga kan, kalau apa tu bermesej dengan kawan, you nak pergi mana, you dah makan ke belum. Jadi tak asinglah bahasa rojak ni dalam percakapan ataupun bahasa cakap mulut kita seharian. Jadinya salah satu cara untuk memperkasakan bahasa Melayu yang pertama adalah memperkukuh pengajaran bahasa Melayu di semua peringkat pendidikan. Yang ini kita perlu tekankanlah. Di mana sebagai seorang guru yang mengajar, kita perlulah menekankan aspek tata bahasa, penggunaan tata bahasa yang betul, kesusastraan dan sejarah bahasa supaya pelajar ni lebih, orang kata, lebih terdedahlah dengan aspek-aspek tata bahasa ataupun bahasa Melayu dalam bahasa Melayu itu sendiri. Dan yang kedua, memberi penghargaan kepada individu atau organisasi yang mempromosikan dan menggunakan bahasa Melayu dengan cemerlang dalam pelbagai bidang. Contohnya, ada seorang ni, pempengaruh terkenal di TikTok, iaitu Zidin Aziz Desa. Kalau yang kenal lah kan. Zidin Aziz ni merupakan salah seorang saya punya idola, admire. Saya suka tengok konten-konten beliau. Umurnya tak jauh beza daripada kita, daripada kamu orang semua.
Jadi konten-konten yang selalu dibuat oleh Zidin Aziz adalah berkaitan dengan memartabatkan bahasa Melayu, di mana setiap bait-bait perkataan ataupun yang diujarkan oleh beliau ni sangatlah menunjukkan keaslian bahasa Melayu itu. Sangat menariklah kalau ditontonkan. Jadi video-video yang dimaknai oleh beliau mendapat perhatian orang ramai dan sepatutnya dan sewajarnya dijadikan contohlah anak muda pada masa kini. Jadi itulah salah satu cara untuk memperkasakan bahasa Melayu pada masa kini. Okey, terima kasih Cikgu atas penerangan yang jelas tadi. Jadi soalan terakhir daripada saya, apakah cadangan untuk memperkasakan bahasa Melayu? Okey, baiklah. Okey, kalau cakap pasal langkah yang lagi proaktif untuk memperkasakan bahasa Melayu ini adalah dengan melalui pendekatan penggunaan teknologi IT secara maksimal. Contohnya, ini khas untuk kepada guru-guru lah di luar sana. Contohnya, kita sebagai guru perlulah menghasilkan kandungan-kandungan digital seperti aplikasi ataupun permainan dan platform media sosial dalam bahasa Melayu untuk menarik minat generasi muda. Dalam pengajaran kita jugalah perlu menggunakan ataupun memanfaatkan penggunaan IT ni semaksimum yang mungkin. Kerana budak-budak sekarang ni sangatlah tak lekang daripada gadget, daripada kata apa tu dunia teknologi lah sekarang yang canggih-canggih di hujung jari saja. Jadi dengan memanfaatkan IT inilah dapat memupuk ataupun menarik minat pelajar untuk lebih cenderung lagi meminati ataupun mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mendalam lah bagi saya. Itu sahaja. Okey, terima kasih Cikgu atas segala pendapat yang Cikgu berikan. Sekian itu sajalah daripada kami semua. Saya berharap semua pihak dapat memainkan peranan yang penting lah bagi memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa ilmu dan komunikasi yang berdaya saing. Itu saja daripada kami Cikgu. Terima kasih. Selamat petang kepada Cikgu Eliani. Terima kasih Cikgu sebab sudi meluangkan sedikit masa Cikgu untuk bersama kami pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli saya dan diri saya. Saya Cecilia Shelley. Saya Nur Azlia, cikgu boleh panggil saya Azlia. Okay, saya Diana Miranda. Cikgu boleh panggil saya Diana. Saya Sushan. Nama saya Kolesia, cikgu boleh panggil Dian. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin berkongsi sedikit pandangan lah berkenaan dengan isu-isu linguistik yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam pendidikan. Okey, seiring dengan peredaran zaman, bahasa Melayu berdepan dengan pelbagai cabaran, terutamanya dari segi pengaruh bahasa asing. Sebagai contoh, kita sering mendengar ungkapan seperti saya akan submit assignment esok atau meeting kita akan mula pada pukul 10 pagi. Jadi ini dapat menunjukkan kecenderungan yang mencampur adukan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Tambahan pula, penggunaan bahasa pasar dan selanga dalam komunikasi harian juga semakin bertambah meluas. Terutamanya dalam kalangan remaja lah. Contohnya seperti best gila ataupun aku tak layan sangat lah benda ni. Contohnya macam itulah. Jadi hal ini dapat menghiraukan struktur bahasa yang betul. Jadi sekiranya fenomena ini tidak dikawal, ia dapat menjejaskan penggunaan bahasa Melayu baku sekaligus dapat menjejaskan kebolehannya sebagai bahasa ilmu lah. Jadi penting bagi kita untuk mengenal pasti dan mengatasi cabaran-cabaran ini bagi memastikan bahasa Melayu terus berkembang dan kekal relevan dalam dunia pendidikan serta kehidupan seharian. Setakat itu sajalah pendapat saya. Jadi kita akan mulakan segmen ini dengan Azlia. Silakan Azlia. Okey, cikgu saya akan mulakan soalan dengan soalan dia berbunyi macam ni. Apakah
cabaran dalam pendidikan bahasa Melayu seperti dari segi kesukaran dalam kosakata dan tata bahasa? Jadi cikgu boleh bagi sedikit pendapat. Okey, pada pendapat saya lah, antara cabarannya dari segi tata bahasa, disebabkan dalam bahasa Melayu ni tata bahasa dia sangatlah kompleks. Jadi kita bukan belajar satu golongan bahasa saja, bukan belajar satu bentuk kata saja. Dia merangkumi pelbagai seperti kita turut belajar peribahasa ataupun imbuhan. Jadi macam yang pengalaman-pengalaman saya, ada murid tu mereka mengalami kekeliruan lah dalam penulisan, terutamanya imbuhan macam pembelajaran kami pada minggu yang lepas. Jadi murid mereka sukar untuk membezakan penggunaan imbuhan I dengan imbuhan kan. Contoh dalam satu perkataan tu merindukan. Mereka menggunakan perkataan merindukan kalian berbanding dengan perkataan merindui kalian. Jadi di sini yang sebenarnya ialah merindui. Disebabkan kekeliruan dalam penggunaan imbuhan tu, ini menyebabkan murid mereka jadi kurang faham ataupun kurang memahami ataupun juga keliru dengan penggunaan tata bahasa tersebut. Ini akan menyebabkan mereka mengalami kelemahan dalam penguasaan bahasa Melayu walaupun ada segelintir mereka merupakan penutur jati bahasa Melayu. Ini tidak dia turut bukan sahaja melanda dalam kalangan bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Melayu sendiri mereka pun ada masalah dalam penggunaan linguistik tu. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu atas beberapa jawapan yang telah cikgu beri dan beberapa pendapat berdasarkan soalan-soalan yang telah saya bagikan tadi cikgu. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan memberi kepada Diana Miranda untuk menanyakan beberapa soalan kepada cikgu. Okey, cikgu. Okey, soalan saya berbunyi seperti ini. Apakah peranan guru dalam membantu pelajar mengatasi masalah linguistik? Okey, pada pendapat saya lah, guru ni merupakan orang yang memainkan peranan yang sangat penting untuk mengajar murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul. Jadi kita pernah dengar perkataan yang mana murid ni dia akan mencontohi guru-guru kalau mereka berada di sekolah. Jadi kita sebagai guru ni kita perlu menunjukkan penggunaan bahasa yang betul. Contoh di dalam kelas bahasa Melayu, misalnya kita tajuk dia cara perhubungan. Jadi akan ada jawapan yang menggunakan video call. Mereka akan beri jawapan yang sangat ringkas, video call. Jadi sebagai guru, kita ni berperanan untuk membetulkan kesalahan mereka. Jadi jawapan tu bukannya video call, kita akan tukar kepada panggilan video. Okey, selain tu antara medium untuk membimbing pelajar ni menggunakan bahasa yang betul seperti pelbagai aktiviti yang menarik yang berasaskan teknologi. Seperti kita menggunakan sebutan yang betul terhadap perkataan-perkataan tertentu. Sebabnya kalau mereka mendengar perkataan tu, mereka boleh meniru ataupun mengikutnya dengan penggunaan konteks kata yang betul. Selain tu, cikgu juga berperanan untuk membimbing murid menggunakan penulisan yang rasmi dalam penulisan. Sebabnya dalam bahasa Melayu kita tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan ataupun perkataan yang dituturkan secara lisan. Sebab itulah guru mereka perlu mengajar murid menggunakan perkataan-perkataan yang formal, terutamanya dalam penulisan. Tak kiralah penulisan rasmi ataupun penulisan tidak rasmi. Itu saja. Terima kasih cikgu atas jawapan yang telah cikgu kongsikan. Okey, sekarang
Saya akan pas pada Kolesenia. Baiklah, terima kasih saudara Diana dan selamat malam Cikgu Edwin. Jadi soalan yang saya tanyakan itu berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Soalan dia berbunyi, mengapakah kesantunan berbahasa itu penting dalam pembelajaran bahasa terutamanya di sekolah? Okey, kesantunan berbahasa ni sangat penting kerana ia menentukan kefasihan dan keberkesanan komunikasi seseorang. Jadi di sekolah, murid ni mereka perlu diajar perbezaan tentang bahasa formal dengan bahasa tidak formal. Bahasa formal ni merujuk kepada apabila murid tu berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berpangkat daripada mereka seperti guru ataupun pihak pentadbir. Manakala bahasa yang tidak formal ni bahasa yang digunakan oleh mereka untuk bertutur dengan rakan. Okey, dalam konteks ini murid-murid mereka dididik menggunakan bahasa yang sangat yang formal terutamanya dalam penulisan disebabkan dalam contoh saya kan mengajar tahun 6. Jadi dalam tahun 6 ni mereka ada penulisan tentang surat rasmi. Jadi dalam surat rasmi tu mereka perlulah menggunakan ayat yang betul ataupun penggunaan kata panggilan yang betul. Contoh kepada pengetua, mereka tak boleh nak tulis hai cikgu. Tak boleh. Mereka akan gunakan yang berusaha tuan pengetua ataupun yang berhormat tuan pengetua. Jadi kalau murid ni mereka tidak dididik dalam aspek penggunaan bahasa yang formal, mereka mungkin akan mengalami kesukaran dalam penulisan akademik ataupun komunikasi rasmi kelak kerana yang bahasa formal dan tak formal ni bukan sahaja digunakan pada peringkat pembelajaran sekolah rendah ataupun pembelajaran sekolah menengah tetapi untuk pembelajaran tinggi juga. Itu saja. Baiklah, terima kasih atas jawapannya Ibu semesta tadi. Seterusnya saya akan berikan kepada Tuan untuk bertanya soal. Terima kasih Kolesenia. Seterusnya saya akan tanya, apakah isu semasa tentang penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat dan cara untuk memperkasa bahasa ini? Okey, pada pendapat saya isu-isu semasa ni termasuklah penggunaan bahasa rojak seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, penggunaan bahasa rojak dalam pendidikan, iaitu pencampuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kebanyakannya dia terjadi secara alami. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita menggunakan bahasa rojak tu. Jadi murid-murid tu mereka sebenarnya belajar dari rumah dan belajar daripada apa yang mereka dengar. Jadi terdapat penggunaan percampuran bahasa apabila ataupun terutamanya ketika mereka bertutur. Misalnya apa yang murid selalu kata ataupun selalu gunakan di sekolah, dia seperti mereka mencampurkan bahasa Melayu tu dengan bahasa Inggeris. Misalnya cikgu dia kata kadang-kadang dia kata jom kita discuss benda ni. Mereka tak kata pun jom kita bincang benda ni. Ataupun mereka selalu gunakan perkataan so ataupun jadi. Mereka jarang gunakan perkataan jadi. Mereka lebih kepada menggunakan perkataan so ni sebab mungkin mereka dah memang terbiasa ataupun mereka anggap perkataan ni sangat ringkas. Dia jadinya dia lebih cenderung untuk menggunakan perkataan tersebut daripada penggunaan perkataan Melayu. Jadi keadaan ini menyebabkan mereka kadang-kadang tak tahu pun apa maksud perkataan tu dalam bahasa Melayu. Di sinilah masalah itu timbul apabila mereka menghadapi ujian, mereka cenderung untuk menggunakan perkataan bahasa Inggeris tu dalam penulisan bahasa Melayu. Jadi ini yang saya sangat tekankan di dalam kelas. Jadi apabila kelas bahasa Melayu, kita mesti bercakap bahasa Melayu dan tiada bahasa rojak perlu digunakan. Okey, itu saja.
Okey, terima kasih Cikgu Eliani atas pendapat yang Cikgu berikan. Jadi, soalan terakhir daripada saya, apakah cadangan untuk memperkasakan bahasa Melayu? Okey, antara cadangan yang saya boleh berikan, termasuklah sebagai guru bahasa Melayu ni kita perlu menggalakkan murid-murid kita untuk terlibat dengan apa-apa sahaja aktiviti yang berasaskan bahasa Melayu seperti pidato, sajak, pantun, apa semua tu, dan apabila ada pemberitahuan diuwawakan, kita daripada pihak sekolah lah, tak kisahlah kita nak menang ke tak nak menang ke, yang penting kita ada satu objektif, iaitu aktiviti tersebut akan dapat membantu memperkasakan ataupun memartabatkan bahasa Melayu. Jadi di sinilah perjalanan mereka bermula. Mereka bukan sahaja datang untuk bertanding, tetapi mereka datang untuk memperkasakan bahasa Melayu itu supaya tidak ditelan oleh zaman. Itu saja pendapat saya. Terima kasih Cikgu Eleni atas segala pendapat yang diberikan oleh Cikgu. Jadi sekian saja itu daripada kami semua. Saya berharap semua pihak dapat memainkan peranan yang pentinglah bagi memastikan bahasa Melayu kekal berkembang sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi yang dapat berdaya saing. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih Cikgu. Okay, selamat petang kepada Cikgu Andrea. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa Cikgu untuk bersama kami pada petang inilah. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dengan rakan-rakan saya. Nama saya Cecilia Shelly. Nama saya Nur Azlia, cikgu boleh panggil saya Azlia. Okay, nama saya Diana Miranda, cikgu boleh panggil saya Diana. Nama saya Susha. Nama saya Valencia, cikgu boleh panggil saya Okey, baiklah terlebih dahulu saya ingin berkongsikan sedikit pendapat lah berkenaan dengan isu-isu linguistik yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam pendidikan. Okey, seiring dengan peredaran zaman ini, bahasa Melayu telah berdepan dengan pelbagai cabaran terutama dari pengaruh bahasa asing. Sebagai contoh, kita sering mendengar ungkapan seperti saya akan submit assignment esok ataupun meeting kita akan start pada pukul 10 pagi lah. Macam tu. Yang ini dapat menunjukkan kecenderungan mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tambahan pula, penggunaan bahasa pasar dan selanga dalam komunikasi juga semakin meluas dalam kalangan remaja. Contohnya, best gila lah ataupun tak lain sangat lah benda ni. Macam tu. Ya, penggunaan ini sering menghiraukan struktur bahasa yang betul. Jadi sekiranya fenomena ini tidak dikawal, ia juga boleh melemahkan penguasaan bahasa Melayu dan dapat menjejaskan kebolehannya sebagai bahasa ilmu. Oleh itu, penting bagi kita untuk mengenal pasti dan mengatasi cabaran-cabaran ini bagi memastikan bahasa Melayu kekal relevan dalam dunia pendidikan dan kehidupan seharian. Setakat itu saja pendapat saya, jadi kita akan mulakanlah segmen kita yang akan diteruskan oleh Nur Azlia. Silakan Azlia. Terima kasih Cecilia. Selamat malam cikgu. Jadi saya akan mula menanyakan soalan yang pertama, iaitu apakah cabaran dalam pendidikan bahasa Melayu seperti dari segi kesukaran dalam kosakata dan tata bahasa yang cikgu ketahui berdasarkan pengalaman cikgu semasa mengajar dalam pendidikan bahasa Melayu. Terima kasih kepada saudari atas soalan ini yang mana cabaran dalam pendidikan bahasa Melayu kan? Okey, berdasarkan pengalaman saya boleh tengok memang ada cabaran dia. Antaranya yang kita boleh tengok semasa dalam kelas dari pengalaman saya dari segi tata bahasa lah. Yang kita boleh tengok struktur ayat, tata bahasa ni adalah satu struktur ayat yang sangat kompleks dan juga penggunaan imbuhan yang sering menjadi kekeliruan. Bukan sahaja kekeliruan lah, kita boleh tengok dari segi kata pemberi iaitu ialah dan juga adalah. Yang mana berdasarkan pengalaman saya ramai sebenarnya murid
yang keliru dengan penggunaan kata pemberi ialah dan juga adalah. Jadi dari situ kita boleh lihatlah cabaran dari segi tata bahasa tu yang mana kekeliruan itu berlaku. Dan itu merupakan salah satu cabaran dalam pendidikan bahasa Melayu sahaja. Terima kasih kepada cikgu atas pendapat yang cikgu bagikan tadi. Sekian dari saya. Seterusnya Diana Miranda akan menanyakan soalan yang berikut kepada cikgu. Terima kasih. Oke. Soalan saya berbunyi macam seperti ini. Cikgu, apakah peranan guru dalam membantu pelajar untuk mengatasi masalah linguistik? Baik, kita tahu guru ni merupakan peranan penting dalam membantu murid mengatasi masalah linguistik. Di sini saya gunakan melalui pendekatan ataupun strategi untuk mengajar murid itu macam mana untuk mengatasi masalah linguistik itulah. Di mana saya menggunakan pengajaran kreatif dan juga interaktif. Di mana saya menggunakan kaedah ini seperti permainan bahasa. Di mana dalam kelas mereka bermain tetapi mereka belajar sesuatu, betul mengenai linguistik. Selain daripada permainan bahasa, mereka juga akan membuat perbincangan kumpulan. Di mana melalui perbincangan ini, murid boleh melatih diri mereka untuk menggunakan bahasa yang betul. Dan juga menggunakan teknologi digital yang ini untuk menarik minat murid itulah untuk belajar menggunakan bahasa Melayu yang betul. Itu sahaja. Kepada Felicinia, sorry. Baiklah, malam dan sejahtera kepada Cikgu Adria. Jadi soalan seterusnya berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Jadi bolehkah Cikgu jelaskan bagaimana kesantunan berbahasa dari segi formal dan tidak formal dalam mempengaruhi pembelajaran bahasa di sekolah? Okey, mengenai kesantunan bahasa, di sini ada dua. Yang mana formal dan juga tidak formal dalam pembelajaran, betul? Okey, yang mana bahasa formal ini digunakan dalam situasi rasmi seperti pembelajaran di dalam kelas, penulisan akademik dan komunikasi dengan guru serta pihak-pihak yang bermasalah, contoh dengan besar, dengan satu. Jadi bagi saya dalam menggunakan bahasa formal ini dalam ketika mengajar tu memang sangat penting. Yang mana bahasa formal ini juga merupakan satu kesatuan bahasa, betul? Di mana kalau mereka dah habis sekolah nanti mereka tetap menggunakan bahasa formal kalau mereka berurusan dengan pihak-pihak luar. Jadi kesantunan bahasa ini sangatlah penting di mana penguasaan bahasa formal ini membantu murid itu memahami struktur bahasa yang betul dan meningkatkan kemahiran komunikasi secara profesional. Dan beralih kepada bahasa tak formal ni, kita boleh tengoklah kalau dalam kelas ada je yang murid menggunakan bahasa tidak formal kan. Jadi dari situ kita lihat kesatuan bahasa tu jadi macam tak cantik lah kan kalau kita tengok. Jadi menggunakan bahasa formal semasa PDP itu sangat penting. Jadi kesannya kalau kepada pembelajaran yang mana murid yang memahami perbezaan antara bahasa formal dan juga bahasa tidak formal akan lebih mudah menyesuaikan dalam pelbagai situasi seperti situasi komunikasi sama ada dalam bidang akademik maupun sosial. Kalau dalam bidang akademik memang kita akan menggunakan bahasa formal, betul. Tapi dalam sosial memang bahasanya tidak formal lah. Kita bersosial dengan cara yang santai, betul? Jadi bahasa formal itu penting. Jadi itu sahaja. Terima kasih Cikgu atas jawapan yang jelas dan terperinci. Jadi seterusnya saya akan memberikan ruang kepada Shushan untuk bertanyakan soalan. Okey, terima kasih Seterusnya saya akan tanya apakah isu semasa tentang penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat dan cara untuk memperkasa bahasa ini. Isu semasa dan bahasa Melayu
Yang saya lihat berdasarkan pengalaman iaitu penggunaan bahasa Inggeris yang berlebih. Contoh, saya masuk saja kelas, mereka tak panggil saya cikgu, mereka panggil saya teacher. Saya pun macam pelik lah. Padahal saya ajar bahasa Melayu. Mereka panggil saya teacher, bukan cikgu. Jadi, yes. Dari situ saya lihat dalam itu merupakan satu cabaran lah. Sebab kita semua tahu bahasa Inggeris ini penting. Bahasa Inggeris ni merupakan bahasa ilmu. Bahasa international lah kan. Semua orang guna kan. Jadi bagi saya isunya sekarang ni apabila murid menggunakan bahasa Inggeris secara berlebihan, maknanya bahasa Melayu yang menggunakan dalam kelas itu berkurangan. Jadi kalau cikgu mengajar PM pun mereka lebih bertumpu kepada English, betul? Jadi apabila contoh kalau cikgu nak mengajar penjodoh bilangan, mereka tak tahu apa itu penjodoh bilangan sebab mereka lebih menggunakan bahasa Inggeris. Jadi saya mendapati itu adalah satu cabaran semasa yang saya dapat kenal dalam kelas. Okey, terima kasih cikgu atas pendapat yang telah cikgu berikan tadi. Jadi soalan terakhir daripada saya, apakah cadangan untuk memperkasakan bahasa Melayu? Cara untuk memperkasakan bahasa Melayu, saya bercadang untuk menggunakan platform media sosial itu sendiri. Sekarang kan budak sekarang pun ada juga kan, ada sosial, ada TikTok. Jadi kita menggunakan media sosial itu mempromosikan untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Yang mana menggalakkan lebih banyak kualiti dalam bahasa Melayu melalui televisen ataupun platform digital macam Instagram, TikTok. Okey, terima kasih cikgu atas segala pendapat yang telah cikgu berikan. Jadi sekian itu sajalah daripada kami semua. Saya berharap semua pihak dapat memainkan peranan yang pentinglah bagi memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa ilmu dan komunikasi yang dapat berdaya saing pada masa hadapan. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.